Industri kenaf memerlukan ekosistem yang lengkap sekiranya industri itu ingin berkembang seperti industri kelapa sawit, getah dan koko. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, setakat ini kawasan tanaman kenaf di Malaysia sekitar 1,600 hektar dan industri ini masih belum mempunyai ekosistem yang sempurna. Jadi kalau kita nak berjaya dalam komoditi kenaf ini, dia memerlukan entire ekosistem, maknanya tanah dan kilang proses hingga sampai kepada apa targeted produk yang kita nak buat daripada kenaf ni. So sekarang ni macam-macam lah, kenaf ni boleh buat macam-macam, tapi nak buat macam-macam ni dia kena ada skill. Kalau tak ada skill susah nak bangunkan. Beliau berkata demikian di sidang media selepas perasmian Majlis Apresiasi Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN tahun 2025 di sini hari ini. Beliau berkata pihaknya sudah memberikan beberapa cadangan kepada pihak LKTN untuk memperkukuhkan pembangunan industri itu, termasuk mengambil pendekatan seperti kejayaan sektor kelapa sawit, getah dan koko. Kita ambil contoh kelapa sawit, getah dan koko, macam mana mereka ni boleh berjaya menjadi satu komoditi, menjadi pengeksport kepada negara. Jadi kenaf ni dia belum sampai kat tahap tu lagi. So jadi kita suruh tengok dia proses dulu lah. Dan banyak benda lah kita nak tengok. Beliau berkata sebagai langkah seterusnya, pihaknya akan mengadakan lawatan ke negara-negara utama pengeluar kenaf seperti Bangladesh, China dan Indonesia untuk memahami tahap pemprosesan yang mereka lakukan. Dia kalau pengeluar kenaf besar, yang paling besar kenaf, dia tak proses tau. Dia buat ni very simple proses. Dia Bangladesh, China, lagi Indonesia. Dia orang ada. Jadi saya diorang pergi tengok, understand macam mana dia buat. Kan? Dia buat ke setakat tahap mana. Prosesan dia sampai ke mana. Macam dulu, kita kalau kelapa sawit dulu, kita proses sampai kat palm oil mill. Tapi later kita tak ada buat, kita tak export crude, kita buat refinery, lepas tu kita buat oleochemical. So jadi proses itu menyebabkan hari ini kita almost zero kita punya export of CPO. Semua proses. So macam kenaf dia long way to go. So nanti kita tengok dulu lah macam mana. Beliau turut optimis bahawa dalam tempoh 5 tahun LKTN mampu memberi justifikasi untuk terus kekal sebagai agensi utama dalam mempromosikan dan mengembangkan industri kenaf. Dalam masa sama, beliau turut mengulas mengenai isu tarif global yang kini memberi kesan kepada hampir semua negara termasuk Malaysia. Dan nak tarif ni, semua negara dunia yang mana kena tarif akan terkesan, termasuklah Malaysia. Kalau cakap kita tak terkesan tak boleh. Cuma kita ni kena 10% campur 24%. Indonesia